Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, finally, hari ni berdua berapai, I akan fly ke Yunnan, China. So, stay tuned. Our vlog, okay? Baru nak tukar duit last minute, baru nak tukar duit. Nampak tak? Duit kita berapa sen je. Dapat dia orang dah duit tempat lo kaya aku kat sana. Sekarang dah pukul berapa dah ni weh? Kita dah lambat je lagi, kita nak pergi airport lagi ni. Makannya tak cari lagi ni. Dah 3:22 ni. Dah sempat ni. Kita petang memang dah kena pergi mana? Pergi airport. Stay tune. Okay. Malam ni kita akan tidur dekat airport. Habis dah. Satu beg berapa? Dah habis jual. RM10. Boleh lah pergi airport kan? Finally dah siap. Tapi masih lambat. So kita orang nak pergi ke airport dah sekarang. Ataslah sikit kamera. Ataslah sikit kamera. Dah siap dah, kita orang dah lambat sekarang. Kau apa? Nak pergi airport lagi ni? 5-5. Okay, kau apa? 5-5. 5:05. So kita dah lambat. Kita nak pergi ke airport. Kita nak pergi ke mana? Yunnan, China. So, Abang Grab dah sampai. Kita pun nak gerak ke airport. Nervous. Baru rasa nervous. Okay, so masa ni dah jam 5 petang. Kami naik Grab je daripada Cyber terus ke KLIA. So, diorang memang stay kat rumah I je. Kami terus ke KLIA. Sampai. Beli tiket dulu. Mengantuk. Rasa mengantuk. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Kita nak pergi mana? Japan. Nanti kan. Stay tune. Kita daripada Bangkok nak ke Japan. Lepas pergi Japan, pergi UK. Lepas tu Afghanistan. Jangan pergi jauh-jauh. Aku memang takut hilang sebab aku kitchen kat sini. So now kita orang nak pergi timbang bag dulu before kita orang nak check in bag. Okay, kita nak timbang. Ni tak jangan takut. Betul. Okay. Betul. So tak payah chance. Betul. Happy kah? Tak, I cakap betul lah timbang I lah. So ni after 5 years, nak pergi travel balik kan? How do you feel? Feeling nervous, excited sikit lah tapi nervous sebab lama tak naik flight. Kita selamat sampai, selamat pergi, selamat balik. For Alia, because got everything. Actually, this our first time kan travel dekat Yunnan. So, yeah, insyaAllah everything okay. So, satu, kita boleh start dekat sini. Mana tempat yang senang dia untuk scan lah? Masuk blok yang belakang saya. Alhamdulillah, kita dah settle dah check in lagi. Now, kita pun dah nak menuju dah naik flight dah. So, everything okay. Smooth. InsyaAllah. Bismillah. I think it's normal. Kena tukar kita punya gate. I think dekat tengah jam. Kita kena tukar gate Apa lah. berlaku? Sepatutnya dekat gate L14. So, bila kita turun bawah tu, tiba-tiba kena tukar L1. Which is hujung tu hujung guys. For new member. So, My what do you first think? time. Nervous sikit lah. Tapi sebagai korang, I tak nervous lah. Tiba. So, tepat pukul jam 9 malam macam tu, kami terus fly daripada Malaysia ke China mengambil masa 6 jam. Alhamdulillah. Ya, selamat sampai dekat Yunnan. Sekarang jam 1.45 pagi. Kita akan stay ke airport. Around 4 jam juga. Kita punya flight sampai awal. Dan dia. Alright. Hai Alia. Ayo. Bersih. Kan dia kan? Airport dia ditemani dengan bunyi kasut. Nampak lah ni. Alia, tengok apa Alia? Sekarang tengok apa? My isi arrival card. Jangan rakam I dah tak Tak boleh apa. sabar sekarang ni. So macam ni lah. Jangan prank-prank ya. Tak boleh call kat China. Nanti kena 100. Awal-awal pun dah kena plan kan? Aduh. So, kita baru sampai dekat airport ni. Tapi sebelum kita nak masuk dekat immigration sana, kita kena isi dulu ada form. Alhamdulillah kita dah settle dekat immigration tadi. Everything smooth. Sangat-sangat easy. And then, kita pun dah ambil kita punya luggage. So, sekejap lagi kita akan pergi dekat hotel. Now, maybe kita nak pergi tengok coffee ke. Apa tu, kita beli minum dulu. Sebab, automatically mata rasa segar pula. Yeay! Nampak tak dinosaur kat belakang tu? So, kalau kita nampak dinosaur tu, tadi ni kita dah sampai dekat airport Kumin. So, inilah airport ya. Kita memang dah lemau. Sementara nak tunggu check in sekejap lagi. Kita ke mana-mana hala lah. Hello, nak makan lah. Dimsum, cicong fun. Terus kita akan rasa kok dia orang. Rasa kok herbu. Ni pula besar bina. Nak rasa kena tambah garam kat sana. Tak rasa. Sebab dia tawar. So, first untuk communicate ni kita pakai translate sebab dia orang memang tak tahu langsung nak English.
but everything okay. Okay, so satu yang cari halal food airport ni dekat level 3 di Passion Hall, dekat blok A. Aircon dia tak buka dah, Dik. Masuk-masuk, lepas tu meme demo pun tak ada kemas. Dia makan kan, benda ni murah nak mampus tu. Air dia order mahal. Kau dah apa nak? Dah tak ada ais. Air dimam. Tak besar, Bismillahirrahmanirrahim. Kau kena. Kena masuk balik dalam. Dia tak tahu speaking. So kita orang kena guna Google Translate cakap dengan diorang. Yes, agak complicated. Tapi sabarlah, kita macam mana kita boleh. 我找不到导航，找不到详细地址。 Okay. Semua boleh terbuka sendiri. Bolehlah letak dengan kat situ. Jom. Mak senang nak bawa kita pergi hotel. So kita orang akan check in dulu hotel dan bermalam dekat Koh Min selama 2 hari. So perjalanan nak ke hotel tu ambil masa tak lama pun, ada 15 minit macam tu sebab sangat dekat. Wow. Sekarang kita orang nak pergi check in bilik. Sejuk weh. Macam Japan. Okay. So inilah our room for 1 night only. Toilet dia basic je lah toilet dia. So kita orang memang dah selesai make up, dah selesai mandi. Untuk day 1, outfit kedua, kita nak keluar pergi cari makan and kita nak cari spot OOTD. Memandangkan lagi 50 minit nak sampai, tidur dulu. Hai korang, sekarang kita dah nak keluar dari mana dah? Kita nak pergi Dan kita sambil makan lah. Tadi semua orang dah tidur, just energy. So now kita baru keluar balik. So hopefully everything okay. Yeah. After dah tidur semua daripada Koh Min, kita orang nak on the way pergi ke Green Lake Park, which is dekat situ kita orang nak cari tempat makan and also kita orang nak pusing-pusing lah. Hari pertama kita orang dekat Koh Min. So untuk bulan 8 ni cuaca dekat sini memang kata hujan and also tengah cuti sekolah, a bit ramai jugalah orang. Tapi so far overall sangat best. Cuma untuk day 1 ni kami mungkin lah disebabkan DIY, banyak benda yang kami macam nak kena struggle sikit. 30 minit jugalah perjalanan kami untuk sampai ke sini. Setibanya kami dekat sini, cuaca dah start hujan. So kami pun tengah cari lah tempat untuk berteduh, nak lepak kat mana. Guys, kan kita dekat Green Lake Park. Dekat sini memang untuk OOTD je lah. Memang petang ni memang ramai lah orang dekat Tasik ni. Okay, so sekarang kita dah sampai dah dekat Green Lake Park. And now kita pun hari ni untuk day 1 kita punya aktiviti ni tak ada lah extreme sangat. Kita jalan santai makan-makan dan nak tengok lagi macam mana culture kat sini. Kita nak mula kejap lah dulu kat sini. So sekarang dia bulan Ogos. So kalau bulan Ogos dekat sini memang tengah cuti sekolah. So bila tengah cuti sekolah, you faham lah memang ramai orang-orang yang kat sini. Guys, dekat luar tengah hujan, so kita terpaksa berteduh dekat kafe, kopi kat Park Lake ni lah. So lepak dekat sini sekejap, sementara kita nak pergi makan malam pula. So memang ramai lah berteduh dekat sini Sebenarnya kita nak musim foto lagi lah, tapi memandangkan musim hujan, tadi hujan, so kita orang terpaksa stopkan aktiviti sekejap. So datang dekat Nia Cafe dekat sini, cantik sangat. Dia punya style macam library vintage punya style, sangat recommend. So sebelum tu, don't forget our channel, like, comment and subscribe. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ni day 1 daripada semalam sampailah ke sekarang ni dah nak dekat pukul 11 malam. So itu saja vlog kita hari ini. So don't forget to like, comment and subscribe. So untuk hari pertama kami dekat Koh Min ni tak banyak sangat video yang kami record. So banyak juga yang kami kena belajar explore lagi. Sangat sedih sebab tempat makanan halal yang kami nak cari tak jumpa. Thanks for watching. Jangan lupa untuk tengok episod seterusnya.